ada parti agama ni, parti yang memperjuangkan Islam. Parti memperjuangkan Islam ni PAS ni parti lama saya. Parti lama Mak Sabu. Mak Sabu tengok ada ceramah Haji Hadi dalam telefon dia. Dia kata abang Haji Hadi mana? Tak, parti agama. Parti ada parti Islam sebenarnya PAS ni. Mereka nak angkat UMNO ni, nak angkat UMNO untuk jadi kerajaan. Tak bayangkan. Dan semua kepada kawan-kawan saya ahli-ahli PAS di kawasan Pokok Senada, seluruh negeri Kedah, seluruh Malaysia. Boleh tak parti Islam yang mengaku bibir dia basah dengan Quran dan hadis, bibir mereka ni siang malam basah dengan zikrullah, tiba-tiba nak angkat parti perompak, penyamun, penyama ni untuk mencengkam kuasa politik dalam negara. Bila Muhyiddin Isytihar, pengurusi Perikatan Nasional Isytihar, BN musuh PN, PAS tak setuju. Dia kata BN bukan musuh kita, UMNO bukan musuh kita. Maknanya apa? Maknanya dia sayang ke UMNO ni, walaupun inilah yang saya percaya dimaksudkan oleh Profesor Kamal Hassan, Dr. Kamal Hassan, rasuah dan kemunafikan politik Melayu di Malaysia. Inilah dia kemunafikan politik Melayu. Orang yang bercakap soal agama, bibir basah dengan zikrullah, tapi akhirnya apa dia? Kerana ketamakan kuasa, kerana wang ringgit, kerana kedudukan, akhirnya mereka lah yang bakal nak mengangkat UMNO untuk